Hello, good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusof Siaman Karim. Macam mana kita nak menang Premier League ni, Mat? Aduh, kau ingat itu game Villa antara game paling teruk aku pernah tengok pada Arsenal. Game ni buatkan kau lagi terfikir dan minang kau. Tak nampak macam mana Arsenal ni akan menang Liga. Tapi to be fair lah kan, kita kena adil dekat mana-mana team kita buat review. Kita kena letak diri kita dalam tempat diorang yang fikir apa yang boleh jadi, kenapa apa yang jadi contohnya. Sebab kita performance kat Club Brugge tu sangat-sangat solid, meyakinkan. Yang tiba-tiba datang game ni 2-1 at home and tak skor sebiji pun, semuanya on goal. And the only player atau padang semalam yang boleh akhirkan game tu dengan proud, yang dia rasa macam dia dah cuba yang terbaik untuk team, is Bukayo, which is Bukayo Saka. Lain semua memang menunjukkan aku yang mana adakah tim ni ready dari segi mentality dia untuk dapatkan result. Sebab kalau tengok dalam sejarah Arsenal pun, Arsenal crumble bila masuk tahun baru. Dia akan slowly dikejar. And City bila masuk tahun baru dah slowly tekan minyak. And kenapa aku cakap dia, kita kena be fair juga lah. Sebab kalau kau tengok contoh antara 2 minggu lepas lebih kurang, City 5-4 kemenangan against Fulham, 5-1 lepas tu crumble, still dapat menang tapi dengan result yang merunsingkan 5-4. Tapi aku kena faham game tu at home kat Craven Cottage, bukan main kat City. Game ni Arsenal main against Wolves at home. And aku faham sebab injury crisis Arsenal ni membuatkan Arsenal tak boleh nak keep a clean sheet. Okay, itu aku faham. Kalau aku tak faham, aku faham. And kalau kau tengok pun Arsenal injury satu lagi kat sini, Ben White pula. Right, kalau tengok dari segi start pun, kalau start White, Timber, Saliba dan juga Lewis Kelly. Timber, Saliba dan Hincapié. Yang mana aku rasa ke Arteta dah buat kesilapan. Kat situ dia sepatutnya nampak yang mana tak ada keperluan pun untuk dia startkan Ben White sekali lagi. Sebab Ben White actually start dia dah berapa game kan, dia perlu rest. And dia dah boleh injury. Tapi aku tekan dia pun banyak game. Memang dia tarik lah hamstring dia lagi. Dan hamstring ni saya Gabriel memang out lama lah. So asap Lewis Kelly masuk. Tak tahu kenapa Arteta takut sangat season nak mainkan Lewis Kelly. Yang mana last season dia bukan teruk sangat pun, solid juga. Cuma disebabkan season tak banyak minutes kau bagi dia main, memang performance dia jam lah. So itu memang tak boleh nak salahkan siapa-siapa kalau kau tanya aku, to be fair. So membuatkan aku rasa macam aku tak yakin dengan defense team ni. Saliba dengan Hincapié punya combination tak yakinkan aku lagi. Goal concede pun sebabkan Hincapié punya lack of ability untuk defend bola aerially. Yes, tak nak fikir game Sunderland yang Arsenal drop point last minute pun Gabriel yang lose that chance. Tapi aku tak faham kenapa Arsenal ni dia tak cuba 100% untuk stop ball masuk kotak. And bola tu laju padu and Raya tak boleh buat apa-apa, tapi stop. Ada usaha yang jelas untuk stop bola tu daripada dihantar ke dalam kotak penalti. And dia lebih bagi ruang and yakin je bahawa kita dapat defense set piece. Gabriel tak ada set piece pula defend bola tinggi. Gabriel tak ada untuk kau yakin je bahawa yes, walaupun aku cakap tadi Gabriel yang concede goal Sunderland, tapi itu baru sekali dalam berapa banyak game. And Arsenal tanpa Gabriel berapa banyak game dah jam defensively. So bukanlah kebetulan. Aku nak tengok kerakusan untuk defend. Aku tak kisah kalau kau tak score lepas 1-0. Tapi kenapa kau bagi Wolves control possession? Tu aku tak faham. Arsenal nampak tak confident langsung. Sama macam game Villa. Bila Arsenal dengan Villa satu sama kan, positif kan. So Arsenal patut kill off the game untuk away susah. Tapi kenapa Arsenal bagi Villa main? And kau tengok minit 60 ke atas, Arsenal bagi Villa control the game kan. Aku tak terima lah benda tu. Untuk team yang nak compete for title, kau dah score 1, Villa tu lagi teruk lah sebab kau tengah tak lead. Lepas tu kau bagi opposition control bola. Okay, kau punya team tak cukup bagus untuk control the game. Lepas tu kena game ni bersama, kau dah 1-0, kau bagi Wolves main. Ni main kat home, main kat Arsenal kan, bukan main kat Wolves. So tapi yang penting still dapat points on to the next one. Akhirnya ada rest yang lama sikit sampai Everton. So at least tak tahulah siapa yang akan balik injury ke apa. Antara positif yang ada dalam game ni adalah Gabriel Jesus memberi impak pada gol sekali lagi. Peranan yang besar sebab Gyökeres masih lagi terus dia punya fasa mengecewakan aku dengan performa dia. Apa yang penting Arsenal dapat result. Martinelli pun mengecewakan lagi. The only one is Bukayo Saka. Lain semua memang paksa Zubimendi main lagi. Memang dah penat tu, tak perform betul, masuk baru sedar nak sub. Tapi tak apa, aku faham sebab game ni penting.
And sebab Wolves ni, sebab yelah Zubimendi main pun first half tu tak meyakinkan, aku faham lah. But at the end of the day, Arsenal kena cari jalan lain untuk menang. Tak boleh keep on macam ni, Mat. Dah berapa game lah, Mat. Bukan kebetulan drop point. Game Chelsea pun saya ingat. Game Chelsea pun sama. Lepas score tak boleh nak control the game. So yeah, lagi merunsingkan. Kita akan tengok sejauh mana dia boleh bawa tim ni.